Saya ingatkan kematian biasa. Rupanya anak saya meninggal dalam keadaan sangat tragis, kata Muhammad Syafaiz Matliki. Muhammad Syafaiz, 35 tahun, ialah bapa kepada Hil Harith, 4 bulan, yang meninggal dunia ketika dalam jagaan pengasuh di sebuah taman asuhan kanak-kanak Taska di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang semalam 9 Mac. Dia yang berniaga santan segar di Kampung Kelulut di Marang berkata, kali terakhir bertemu anak sulungnya pada minggu lalu dan ketika itu bayi berkenaan berada dalam keadaan sihat. Muhammad Syafaiz berkata isterinya Ummu Habibah Wahab, 30 tahun, yang bekerja sebagai jururawat di hospital itu, menerima panggilan memaklumkan keadaan bayi sebelum diberitahu anak mereka meninggal dunia. Muhammad Syafaiz berkata terdapat beberapa kesan luka pada tubuh bayi itu, termasuk di bahagian kepala, selain kesan seperti hentakan objek tumpul. Sehubungan itu, dia mahu tindakan undang-undang tegas diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab.